Salam sejahtera dan apa khabar? Semoga anda semua sihat dan bersemangat untuk belajar. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah mempelajari perkembangan gerakan nasionalisme di Barat. Hari ini, kita akan meninjau pula gerakan nasionalisme di Asia, iaitu merangkumi gerakan nasionalisme di India, China, Empayar Osmania dan Mesir serta Jepun. Sebelum meneruskan pelajaran, eloklah kita melihat dahulu standard pembelajaran dan objektif pembelajaran bagi topik ini. Standard pembelajaran hari ini ialah menjelaskan perkembangan nasionalisme di Asia dan mentafsir kepentingan sumbangan pemimpin dalam mengekalkan kedaulatan negara. Manakala objektif pembelajaran pula ialah memerihakan kebangkitan nasionalisme di India, China, Empayar Osmania dan Mesir serta di Jepun. Selain itu, menilai kepentingan sumbangan pemimpin dalam mengekalkan kedaulatan negara. Gerakan nasionalisme di India bermula selepas kebangkitan Dahagi pada tahun 1857. Gerakan ini menjadi titik tolak kepada kebangkitan semangat kebangsaan rakyat India. Seterusnya, isu sosial agama. Peringkat awal gerakan nasionalisme di India berfokus kepada isu sosial agama. Brahmo Samaj dan Aryan Samaj merupakan pertubuhan yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan kesan daripada pengaruh budaya Barat. Kemunculan golongan intelektual. Perkembangan pendidikan Barat membawa kemunculan golongan intelek yang memulakan gerakan lebih tersusun. Golongan ini menubuhkan Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim. Seterusnya ialah gerakan bersifat radikal. Gerakan ini diketuai oleh Bhagangadhar Tilak dan Bipin Chandra Pal. Golongan radikal ini menggerakkan serangan penentangan secara militan terhadap British. Dasar tidak bekerjasama. Dasar Kongres Kebangsaan India bawah pimpinan Mahatma Gandhi merancarkan dasar tidak bekerjasama dengan British. Dasar tidak bekerjasama ini adalah berasaskan prinsip Satyagraha, iaitu perjuangan tanpa keganasan dan berpegang pada kebenaran. Gerakan nasionalisme di India akhirnya membawa kejayaan kemerdekaan India. Seterusnya, Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim membentuk jawatan kuasa bagi merancang pembahagian India dan Pakistan. Pada 15 Ogos 1947, India diisytiharkan merdeka dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama. Sebelum kita meneruskan pelajaran hari ini, jom kita meluangkan sedikit masa untuk menjawab soalan refleksi terlebih dahulu. Seterusnya, marilah kita meninjau perkembangan nasionalisme di negeri China. Kemunculan nasionalisme di negeri China bermula dengan tujuan mengukuhkan peradaban China serta mengelakkan ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Seterusnya, kemunculan nasionalisme di negeri China tercetus kerana penentangan terhadap pemerintahan dinasti Manchu. Hal ini kerana rakyat hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu gagal menghalang kemasukan pengaruh Barat. Selain itu, kelemahan pemerintahan Manchu turut menyebabkan rakyat beranggapan dinasti Manchu hilang mandat dan dianggap sebagai kuasa asing oleh rakyat. Gerakan nasionalisme di China seterusnya bercorak anti-Barat. Hal ini kerana rakyat menentang campur tangan kuasa Barat di China. Gerakan nasionalisme di China diteruskan oleh tokoh yang bernama Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen mengemukakan ideologi perjuangan 3 prinsip rakyat iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Ketiga-tiga prinsip ini kemudiannya menjadi asas kepada gerakan revolusi Cina pada tahun 1911. Perkembangan gerakan nasionalisme di China seterusnya ialah berlakunya revolusi Cina pada tahun 1911.
Revolusi ini berjaya menumbangkan dinasti Manchu dan memulakan pemerintahan Republik di China. Seterusnya, marilah kita menjawab soalan refleksi berikut. Seterusnya, jom kita meninjau pula perkembangan gerakan nasionalisme di Jepun. Kesedaran nasionalisme di Jepun digerakkan oleh pemerintah Jepun untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialis Barat. Sehubungan dengan itu, gerakan nasionalisme di Jepun berkembang seiringan dengan dasar pemulihan Meiji. Seterusnya, Maharaja Mikado Meiji telah melancarkan gerakan pemulihan Meiji bagi memodernkan Jepun pada tahun 1868. Dasar pemulihan Meiji merupakan dasar yang menekankan pemodenan Jepun mengikut model Barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa Barat. Prinsip dan semangat Bushido. Prinsip ini menjadi asas kepada pembentukan nasionalisme rakyat dan pemerintah era pemulihan Meiji di Jepun. Kesannya, prinsip dan semangat ini telah mendorong Jepun muncul sebagai negara industri dan kuasa tentera utama di Asia pada awal abad ke-20. Seterusnya, desakan ekonomi dan nasionalisme melampau tentera, Jepun muncul sebagai kuasa imperialis di Asia. Sebagai rumusan, gerakan nasionalisme di Asia merupakan gerakan untuk menamatkan penjajahan kuasa asing dan menuntut perubahan politik dan seterusnya pembinaan negara bangsa yang bebas daripada campur tangan kuasa asing serta dihormati. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menjawab latihan refleksi berikut dan jangan lupa like, subscribe dan share channel Sejarah Cikgu Ring. Jumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang.